Okay, kadang-kadang tuan-tuan semua kita mengalami sakit kepala yang tak hilang-hilang. Orang panggil orang kata sakit kepala mentah. Sakit kepala mentah. Dia berdenyut-denyut semacam-macam, nak kata darah tinggi, test darah tinggi tak ada. Tapi kita rasa sakit kepala memang amat sangat. Jadi tuan-tuan semua ni mungkin sama ada penyakit biasa ataupun penyakit yang kita kata terlibat dengan benda-benda sihir tuan-tuan semua. Jadi ustaz nak cadangkan tuan-tuan semua bagaimana nak gunakan taming, garam taming aswad ni mudah tuan-tuan. Kalau kita sakit kepala, dia ada dua cara je, sama ada kita mandi atau kita rendam kaki. Yang kita ambil yang paling mudah tuan-tuan ialah kita rendam kaki. Tuan-tuan ambil satu sudu besar, masukkan air mendidih dan curahkan air panas. Dengan panas dan campur sikit dengan air sejuk dan anda kacau dia bagi biar dia panas tu, dia yang mana panas tu anda boleh letak kaki tu, anda boleh rasa boleh tahan kepanasan dia. InsyaAllah anda duduk itu dan anda diam saja, anda sambil tidur ke atau nak baca Quran boleh. Paling bagus kan anda tidurlah, tidur yang elok. InsyaAllah bila dah sampai anda kena sampai sejuk, bila dah sejuk anda boleh rasa nampak kena akan rasa hilang, kelegaan akan berlaku pada diri anda. Kalau dah santau, kalau dah santau pula tuan-tuan, anda boleh minum. Kalau dah santau, anda kena minum. Kalau anda sakit kepala, sihir, anda boleh minum. Ambil satu cubit garam ni, masuk dalam gelas, anda kacau, anda minum. Selawat 10 kali, sebelum minum, anda minum, insya-Allah akan hilang. Jadi ini satu cara nak hilangkan sakit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.